Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Profesor Dr. Huzili Hussein, Timbalan Naib Chancellor, Akademik dan Antarabangsa, Universiti Malaysia Kelantan merangkap pengucap tamu pertama Sulam Innovate Showcase and Symposium Swiss 2025. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Fadil Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Muhammad Najmi Masri, Pengarah Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik Universiti Malaysia Kelantan. Yang Mulia Raja Norliana Raja Omar, Pengarah Swiss 2025, barisan ahli jawatan kuasa, pembentang dan peserta Swiss 2025, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke majlis penutup Sulam Innovate Showcase and Symposium Swiss 2025, anjuran Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan FHPK dengan kerjasama Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik PKPA Universiti Malaysia Kelantan. Saya Muhammad Danish Ashraf bin Muhammad Hairul Anwar selaku pengerusi majlis bagi majlis penutup Swiss 2025. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita memulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dihormati sekalian, program Swiss 2025 yang bertemakan Celebrating Changemakers Inspiring Impacts telah sampai ke penghujungnya. Bagi melengkapkan upacara penutupan Swiss 2025, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Najmi Masri, Pengarah Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik Universiti Malaysia Kelantan untuk menyampaikan ucapan penutup. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Yang berbahagia Ayahanda Profesor Dr. Huzili Hussein, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Rafiah Wahid, Pengarah Pusat Kelestarian Universiti Malaysia Sarawak. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Fadil Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan FSDK. Yang dikasihi Yang Mulia Sahabat Raja Norliana, Pengarah Swiss 2025, para juri dan penilai, wakil-wakil fakulti, rakan industri, komuniti pelajar serta seluruh warga UMK yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam UMK for you. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dipertemukan dalam program yang penuh makna. Sekali lagi, kita bertemu dalam program kali ketiga Sulam Innovate Showcase and Symposium Swiss 2025. Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik PKPA melihat Swiss sebagai cerminan langsung kepada matlamat besar universiti dalam memperkasakan pendidikan tinggi yang bukan sahaja cemerlang dari sudut akademik tetapi juga membina nilai kemanusiaan dalam kalangan mahasiswa. Tuan-tuan dan puan-puan, PKPA serius dan komited dalam memastikan bahawa proses pembelajaran dan pembelajaran di UMK sentiasa relevan, progresif dan berdaya saing dengan keperluan masa hadapan. Tuntasnya, apabila kita bercakap tentang sulam, kita tidak bercakap tentang satu pendekatan alternatif semata. Kita bercakap tentang satu kepelaluan asas dalam membina sasiah intelektual dan sosial mahasiswa abad ke-21. Sulam adalah medium untuk pelajar belajar melalui pengalaman sebenar, menyelami realiti masyarakat serta membolehkan kemahiran berkomunikasi dipertingkatkan. Inilah menjadi prinsip asas Swiss agar setiap pelajar bukan sekadar lulus dengan ijazah tetapi keluar sebagai manusia yang memahami tanggungjawab sosial mereka. Kami percaya bahawa hasil daripada projek yang diketengahkan dalam Swiss kali ini akan menjadi pemangkin kepada inovasi sosial akademik. Lebih menarik, kita melihat peningkatan penyertaan daripada pelbagai fakulti dan institusi luar. Ini menunjukkan perkembangan yang positif bahawa sulam kini sudah menjadi sebahagian daripada budaya pendidikan tinggi negara. UMK berbangga menjadi salah satu pencetus utama perubahan ini. Hadirin sekalian, akhir kata saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak FHPK, Sekretariat Swiss
para juri dan peserta. Semoga Swiss 2025 akan terus menjadi simbol harapan dan pencetus perubahan dalam dunia akademik dan masyarakat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur yang panjang, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita bertemu lagi dan bersuara lagi di dalam Swiss 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Najmi Masri atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi pihak penganjur, kami berbesar hati untuk menyatakan bahawa penganjuran ketiga persidangan ini telah menerima sambutan penyertaan yang sangat memberangsangkan. Jumlah penyertaan yang diterima untuk keempat-empat kategori yang dipertandingkan adalah sebanyak 102. Kategori yang dipertandingkan tersebut adalah projek komuniti, projek sulam, konsep projek sulam dan fotografi komuniti. Juri-juri yang berpengalaman telah dilantik untuk mengadili setiap kategori tersebut. Hasil penilaian yang telah dibuat oleh juri adalah muktamad dan majlis dengan sukacitanya mengumumkan pemenang-pemenang untuk setiap kategori yang dipertandingkan adalah seperti berikut.
Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi pengumuman anugerah, maka berakhirlah Majlis Perasmian Swiss 2025 hari ini. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Majlis Penganjuran Sulam Innovate Showcase and Symposium 2025 Swiss 2025. Terima kasih atas kerjasama dan penyertaan anda semua. Majlis ditangguhkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.